Tapi aku akan buat AJL kat sini, iaitu segmen AJL Apa Jadi Lulu-Lulu. Korang, selain daripada Fatin dan juga Fana, grup budak nakal aku ada lagi beberapa orang anggota. Antaranya Sang Nunu dan juga Sang Fiam. Jadi hari ni insyaAllah kita akan jumpa diorang sebab diorang ada dekat Shah Alam. Jadi aku akan bawa korang sekali lah untuk jumpa Sang Ganu dan Sang Fiam. Kereta sebelah tengah tengok je aku punya perangai. Tapi sebelum tu kita kena pergi cuci kereta dulu. Sebab kereta kita dah macam anai-anai kawan-kawan. Jadi aku akan angkut korang sekali. Kita pergi cuci kereta dulu. Okay korang, hari ni hari Sabtu. So aku nak pergi cuci kereta. Bukan nak pergi cuci kereta, kita dah sampai dekat kedai cuci kereta. So kita kena cuci kereta sebab aku punya debu dah boleh bercucuk tanam. Sebab dah paras buku lali dah. Jadi kita kena basuh kereta. Teruk sangat dah ni. Tapi hari Sabtu biasalah korang, banyak kereta kan. Ni pun mujurlah kedai ni tak payah beratur sangat. Dan Alhamdulillah lah dekat area rumah aku ni banyak je kedai cuci kereta sebenarnya. Kulit ayam kira macam mana bang? Okey, terima kasih. Aku suka singgah beli kulit ayam dekat gerai ni tau. Tapi hari ni tak ada sos, tak apa. Kulit ayam ni sedap gila. Dia macam RM2, 6 ketul. Dia macam goreng kosong macam tu je. Tapi sedap. Kulit ayam adalah bahagian paling sedap dalam seekor ayam. Kalau ada sos dia sedap. Dia akan goreng sampai rangup tau. Tu macam ada bulu-bulu sikit mak. Sebab dia dah goreng rangup. Sedap korang. Kalau ada sos dia sedap ni. Korang, sebab tu orang cakap kadang bila kita cari sangat benda, kita takkan jumpa. Tapi bila kita tak cari, time tu lah dia akan jumpa. Dia akan datang. Contohnya benda Allah ni. Tadi, waktu lepas cuci kereta baru aku jumpa benda ni. Bukan aku jumpa, Bangla yang jumpa. Sebab aku tak tahu celah mana simpan. Aku dah mestinya longkar satu rumah aku cari benda ni. Tak jumpa-jumpa. Tapi Bangla cuci kereta sekejap je, terus jumpa. Aku duk cari merata-rata mana pergi aku punya ni. Lama tak pakai. Dia letak macam ni je. Baru cembuai sikit. Siapa yang nak beli, klik QR kat situ ataupun nanti klik link yang aku letak. Cari tak jumpa. Rupanya ada kat sini. Aduh, ya Allah. Sebab itulah benda yang kita terlalu kejar sangat, kadang kita tak dapat. Dia benda tu biar kita tak kejar, dia datang sendiri. Ni cerita pasal spek ke pasal jodoh ni? So sekarang aku pun dekat Shah Alam. Aku dekat masjid. Aku nak singgah untuk solat dulu sekejap, solat asar. Lepas tu kita pergi ambil Ganu. Sebab Ganu dekat Decathlon, kat sebelah rumah lama aku tu. Sebab dia dah settle kerja dekat IDCC tadi. Tapi kita pergi solat dulu. Assalamualaikum. Kau macam tunggu bas tu. Pelancong. Aku foreigner. Door should be fully closed. Fam and the fam. Fam and the fam. Fam sibuk dengan esko dia. Lepas tu kita cakap dalam video. Fam duduk dekat Grand Mary tau. Oh. Aku rasa dia dah benci kau aku rasa. Tu tak reply tau. Banyak benda aku nak kena mute dalam video. Kau tengok hotel quality ni pun dah jadi Grand Mercure dah. Karaoke dia tak tu? Tak ada. Dulu kita orang selalu karaoke kat atas tu. Tingkat 18. Oi. Kau pun nak tanya ni. Kau kena jalan pulang tak? Apa? Kena jalan pulang tak? Dah pulang dah. Dah? Korang kat mana tu? Lepas tu, Shah Alam. lepas tu kau nak pergi main kebun malam ni? Malam ni tak pergi kebun. Lepas tu? Esok. Tapi Tengok. Tapi apa? Tapi bila kau semua. Apa benda? Tapi apa benda? Shah Alam lah. Alah. Fam sekali malam ni. Alah. Hai nak menyambut kehadiran Fam tau. Fam dah pakai sihat. Jahat mulut Fam kau. tengah mengandung. Nak jumpa siapa kat Shah Alam tu? Kat mana? Habis tu kita orang program kat sini. Dia orang kan Sukma. You tak tahu Ganu atlet Tengganu. Aku atlet larian. Tanya lagi. Nak lari kat mana ni? Aku atlet larian. Sekarang ni aku nak ajak Syafir berlari sekali. Kita ambil gambar. Ambil gambar. 1, 2, 3. Ni Baru mengumpat kan? Fam! Kita akan mengumpat every 5 kau sekali. Pergi jatuh. Kau nak. Apa?
Kita hampir Yang accident. buat Acap cakap macam Fam ni mentah-mentah lah apa ni kerja dengan Dia cakap kau mengandung, Fam. Itu dia orang. Itu dia orang. Kau yang cakap kan tu. Itu dia orang. Siapa? Kau hotel. Apa ni? Ha? Aku Sekarang ni. Sekarang ni kau kat mana? Aku ke? Kat bilik lah. Fam. Ha? Aku dah sebut Fam. Kita orang dekat ni fam. Kita orang dekat Ready. Pol Otak kau ni. Section 3. Aku settlekan dulu perhatian ni. Okay. Aku sampai tempat korang. Boleh je, boleh je. Mana lah nanti lah. Maksudnya kita video call dengan Dahi fam. Alright, ni salah seorang lagi gang dengan aku lah. Repeat subject, repeat semester. Kau cakap sikit kat dia orang, sebenarnya kalau repeat pun sebenarnya ada insyaAllah ada masa depan. Ada rezeki mana-mana. Ada. Jangan bimbang. Cuma Cuma habiskan je. habiskan. Yang Habiskan. penting kena habiskan. Kena kuat. Kuat habiskan walaupun solo. Kau Tak habis mati tahun, lah. kau habis tahun mana? Aku 2012 yang aku grad. 13. 2013. Dengan patah kaki semua aku extend, aku drop paper. Tapi tu lah dia fikir untuk masa depan dah bercemerlang dah gemilang. Habis gak. Okay, so kalau aku habis 2012, Syaitan ni habis 2013. Setahun selepas aku. Tapi tak apa, yang penting kena habiskan. Kalau kau tak habiskan, susah untuk kau nak yelah, kita nak naikkan gaji ikut tangga kita punya apa orang cakap pencapaian akademik kan. Macam kau diploma ke, degree ke. So kalau kau tak habiskan, kau tak boleh nak naikkan kau punya tangga gaji tu. At least kalau kau dah habiskan, kau dah ada tangga gaji baru. Jadi korang jadilah macam Abang Ganu. Habiskan. Kalau ada yang nak intern dekat Terengganu, Roger Abang Ganu. Boleh kontak. Yayasan Pembangunan Usahawan. Pembangunan Usahawan Terengganu. Situ media seorang nak cari. Kau yang seorang? Ya. Abang ni tengah cari ni weh, tengah Kalau cari ada intern. yang nak intern boleh. Tapi more tu medsos lah. Social media lah. Sebab budak-budak Gen Z sekarang social media mempower. So aku rasa diorang content creation. Aku rasa budak-budak Gen Z mempower. Jadi korang yang Gen Z yang tengah cari tempat intern, kalau korang duduk dekat Terengganu, korang boleh contact Abang Ganu. Terengganu, Abang Ganu. Bintang. Kau tengok, ni bintang sidewalk. Bintang. Ni tempat lepak kita orang, tapi dah jadi kedai mainan. Al-Fatih lah dia. Fatih. Ni tempat mainan kita orang dulu. Ni tempat kita orang lepak. Tempat mainan kita orang. Sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Tempat pagi 5 pagi dekat bara. Biar kita tunjuk bara. Biar kita tunjuk bara. Lagi lah bara. Kita orang cari bara, tapi bara dah tak ada. Ni si macam sayang. Sayang, ada tengah. Dah tak ada lah. Yang ni ada bahagian tengah. Dia di bahagian tengah. Yang ni pun ada bahagian tengah. Tak sebab dia sepi. Betul. Jadi yang barat tak ada bahagian tengah. Betul. Jadi yang tu rumah aku sini. Yang kedua, rumah kedua. So ni bara. Yang ni barat. Sebab dia mengadapkan Shell. Ya, betul. Okey. Ni dia Ni jadi bara. kedai western ni. Salah. Faris tak ada kerja sini lah. Tak ada. Itu dah di bara. Dah di bara, dah di salah. Dulu ada seorang Ni kayu dulu kan. ni kayu. Masih lagi? Dah tak? Tak, nasi kandar lain lah. Dulu ada classmate kita orang Faris. Muka macam yang kerja dekat bara tu. Sekarang Faris kat TV3 kau tengok. Sekarang macam berita sukan. Tapi yang buat apa weh? Yang buat Nan tu Borat dia panggil. Yang ada yang dia buat roti Nan tu kita panggil dia Borat. Sebab muka dia macam Borat. Faris yang bara ni memang cakap pun tak Macam- ada bunyi tu. Tak ada bunyi bangla betul lah. Tak ada bunyi bangla weh. Dia memang Kau fokus. Ni Faris ke apa? dia memang dah berasimilasi dengan bahasa Melayu. Dia cakap Melayu, tak bunyi Bangla langsung. Tapi Borat masih bunyi Borat. Borat mau makan. Nampak tak? Aku bawa Ganu datang tengok balik kawasan-kawasan tempat duduk dia supaya dia tak lupa diri. Aku tak lupa ke? Betul lah bara aku cakap. Kadang-kadang orang kita ni bila dah ada pangkat sikit dah lupa diri. Sebab aku tak ada pangkat ke jadi kalau aku ada pangkat tu bukan kau lupa. Kau jangan lupa, kau repeat Sam. Sebab tu tak ada pangkat. Tapi aku berjaya habiskan. Tapi adik-adik dengar abang cakap. Semangat. Dengar abang Ganu cakap. Abang Ganu cakap kena habiskan. Kena repeat banyak paper. Kalau boleh sampai ujung-ujung. Yang Sampai penting kena buang. Yang penting Grab. kau datang Grab Convo. Datang bapak aku suruh datang. Aku pun datang. Dia walaupun seorang tak kenal naik Tak kenal. tu. Tak kenal. Dia orang macam heran. Apa? Ni pakcik mana ni? Aku macam budak-budak tu macam sebab aku kan macam junior-junior yang bawah okay, kita. ada yang kenal. Abang Afif ni ke? Aku Convo. 3 tahun tu macam budak-budak Ya. baru masuk semua macam kau siapa tu? Tiba-tiba Grab itu orang. Macam apa budak nama lah budak perempuan yang tumpang kelas kita tu. Aku beep. Aku mute, jangan risau. Tapi Ganu, ex dia junior kita orang. Ex dia Grab dulu. Yang nama tu. Belum macam dah. Bodoh lah. Yang benda aku kena mute ni.
Tutup dah lah. Seterusnya kita orang lepak dekat Pelita pula. So kita orang pun dah bagi tahu dekat Fiam untuk Fiam datang di sini. Kan dia bagi tahu Fiam dia datang di sini lepas dia dah settle kerja sebab dia ada pelancaran Sukma. Fiam dia YB. Jadi dia yang melancarkan Sukma. Fam ni dia atas sikit pada YB. Jadi kalau YB level ni dia level atas sikit. So maksudnya pelancaran tu dia yang rasmi. Dia yang rasmi. Untuk Johor kalau dia tak ada, tak jalan. Jadi kita tunggu YB Fiam datang jadi. Kita orang kat Pelita. So tak jauh sangat dengan Fiam. Fiam dekat section 14 je. Dia punya event Sukma lah yang kalau korang lalu kat Shah Alam yang tengok ramai-ramai dekat depan padang dekat masjid tu, tempat tengah ada event untuk event Sukma lah tu, pelancaran Sukma. Ya, tahun ni tak pergi AJL. Aku tak pergi AJL tahun ni. Tapi aku dah pergi rehearsal beberapa hari lepas. Cuma tak boleh nak post apa-apa video sebab dia dah tulis besar kat situ. Jangan post apa-apa sehingga selepas malam acara berlangsung. So, okey lah, ni aku post video ni pun mungkin dah selepas acara berlangsung. So, tengoklah sikit. So many people. Okay, disebabkan hari Sabtu ni aku tak datang, jadi kita datang 2 hari awal. So kita datang 2 hari awal, nanti hari Sabtu kita boleh terbongkang. Mela aku belanja sikit lah dia punya stage sana. Ni dia punya stage ni. Tapi stadium kosong lagi lah. Jadi hari Sabtu nanti baru penuh kat atas ni kan. Maksud kau selama ni Fatin gemuk? Tak ada, Fatih sebelum ni dia macam pergi sikit. Apa rasanya? Ozempic ke? Tak, kau setiap kali jumpa aku cakap aku kurus, kau cakap aku kurus. Betul lah, kali ni kau kurus. Kali ni kau kurus. Cantik orang tu makin cantik, makin muda. Kau diam lah. Soalan ni kena tengoklah. Tak cantik. Kena buat perubat. Nak bawa pergi berubat lah, nak keluarkan apa-apa yang ada. Seperti Waktu menangis, coba sekali sadari, coba sekali bukan rumah, tapi kamu memilih kan. Tapi hopefully benda tu sebab the show must go on, dan harap dan boleh apa tu, lupakan just Ni beberapa hari lepas punya video lah. Waktu tu tengah rehearsal belum rap time penuh pun lagi. So kalau kau tengok props pun props yang macam tak siap lagi pun kan. Tapi memang cantik tu pun. Tapi aku suka dia punya konsep AJL kali ni macam minimalist kan. Dia macam tak serabut sangat kat atas stage, banyak main screen besar, visual. So kalau sebenarnya AJL tu kalau pergi okey je, best je. Cuma kalau kau pergi untuk menonton sahaja okey, tapi kalau kau pergi macam aku pergi adalah untuk bekerja. Jadi bila untuk bekerja tu dia sama macam kita pergi bekerja. Macam kita pergi kerja, macam kau pergi office, kau pergi buat kerja. Jadi dia punya untuk kita nak enjoy tu adalah enjoy 100% enjoy. Tapi kita sambil-sambil lah kan cerita dia. Tapi kau kena ingat, kalau dekat TV habis pukul 12, kita punya kerja belum habis lagi, kita akan teruskan lagi kerja. Macam dah bertahun-tahun duk pergi. So tahun ni aku rasa macam nak rehat sekejap lah. Jadi aku tak pergi tahun ni. Lepas tu macam tahun lepas contohnya, habis kerja pukul, aku settle semua pukul 5 sebab nak kena hantar tu hantar ni apa semua kena submit sebab esok pagi dah nak kena publish awal pagi apa semua. Jadi memang kita akan habis lewat-lewat lah. Pagi-pagi motor pukul 5, lepas tu tunggu subuh pukul 6 baru boleh tidur apa semua macam tu lah. Dia agak barai kat sebenarnya. Tapi mengenangkan umur dah semakin meningkat. Lepas tu kita punya apa orang cakap, tenaga dah tak macam dulu. Jadi banyak faktor kita kena fikirkan. Kesihatan kita kena jaga, kesihatan fizikal, kesihatan mental kita kena jaga kan. Kita bagi peluang dekat Gen Z lah. Sebab kata Abang Ganu, Gen Z, hidup Gen Z. Abang Ganu tengah cari Gen Z. Tapi bukan untuk dijadikan pasangan. Sebab Abang Ganu sudah ada anak 3. Minta maaf tak? Korang, sebab aku tak pergi AJL Anugerah Juara Lagu, tapi aku akan buat AJL kat sini, iaitu segmen AJL Apa Jadi Lulu. Dia bukan dulu-dulu. Lulu tak huruf L. Jadi antara benda yang pernah berlaku lulu adalah kaki Ganu patah dekat Lenggong. Aku ingat kaki dia patah, tapi aku tak ingat kejadian tu bila. Jadi bila Ganu? Dia ni 2010 dekat Lenggong. Kalau kau nak tengok, tadi. Maksudnya aku memang ada waktu tu. Cuma aku tak ingat apa yang berlaku pada ketika itu. Yang aku dah ingat, kaki kau memang dah bengkok dah. So aku nak panggil orang naik atas. Dah habis program nak balik. Tapi masing-masing duduk mandi lagi. Oh, kita pergi terjun? Terjun kat bawah tu ada terjun kan. Jadi aku
rakus terjun. Aku tak turun tangga, terjun. Lepas tu kita play out. Aku rasa aku tak banyak ambil gambar waktu tu. Tapi aku ingat-ingat lupa. Benda tu macam ada sikit. Yang aku ingat kaki dia memang dah bengkok lah tu. Lepas tu kau cuti 1 sem kan? Kau drop paper. Dia terpaksa drop paper. Paper final semua kau drop? Semua drop lepas ada final. Semua tinggal yang tak ada final je. Padahal kau tak jawab exam pakai kaki kan? Otak aku kat kaki. Sebab otak dia dekat lutut. So nak tak nak dia memang kena drop paper. Otak dia kat lutut sampai sekarang kat lutut otak dia. Otak kat lutut tapi lutut aku berjaya ke? Lepas tu seterusnya adalah waktu dia orang pergi trip Singapore. Aku tak pergi. Jadi memang aku tak ingat langsung apa yang berlaku waktu kejadian tu lah. Aku tak tahu pun dia trip ke Singapore. Tapi waktu tu cuti semester rasanya dan Jen punya trip. Itulah. Budak Jen kan? Semua budak Jen kan ni. Tapi yang paling pelik trip kau pergi ni Pulau Redang. Aku pelik. Ni supervisor kita orang. Oh, ni Cik Abu Ni Yamin. KP. KP ni KP Jen. kita orang. Ayah angkat kau Sebab dia yang menyelamatkan kau. Orang paling baik. Kalau dia tak selamatkan kau, Aku takkan crack. macam yang menyelamatkan aku adalah Dr. Ngu dan juga Sir Faisal lah. Orang Abel. paling misteri. Abel Apih. Dia orang rare. Budak baik. Dia budak baik. Tapi dia memang betul-betul baik weh. Ni bukannya kita reka-reka cerita, tapi Apih memang baik aku rasa. Dia memang budak baik. Lagi, apa jadi lulu lagi? Bagi kita tengok. Weh, ni apa weh? Bila weh? Macam tu lah kat Lenggong lah ni. Oh, tu nampak tak kita orang pakai t-shirt. Bukan kita orang ni, bukannya aku dengan Ganu Ni bukan. Ni Roha. Diva Ni Roha Idah. Diva kelas kita Yang lah. ni Pah Zahirah. Yang ni Amar dengan Wani. Wani. Orang tak ada Orang tak ada. Orang tak ada. Tu t-shirt ni Jen Society. Jen Society. T-shirt Jen Society tu pun yang ada logo tu. Logo tu pun sebenarnya controversial gila. Sebab orang macam menganjing-anjing gitu orang kan. Kan kita pakai orang macam pen apa. Kau memang cari pasal ni. Cuba tunjuk. Kau memang cari pasal kan tu. Kau memang tak selamat. Tak, dua-dua tak nak lepak dengan aku malam ni. Dua-dua tak nak lepak dengan aku. Orang ada sibuk AJL, semua dia sibuk AJL. Diorang tengah busy ni AJL. Apa baca? Aku tak ingat pun gambar ni bila berlaku Apa baca ai? 10. 30 Mac 2010. Nanti kau hantar kat aku gambar ni. Aku tak tahu bila wujud gambar ni. Rupanya untuk segmen apa jadi lulu ni banyak benda yang jadi lulu. Bro banyak gila. Ganu tunjuk gambar dia orang pergi bercuti. Tapi Ganu tak ada. Ganu tak ada. Mana ada Ganu dah ni? Tapi kau pergi kan? Kau gila-gila otak macam mana kau upload gambar ni? Diorang pergi macam kelas trip. Dia bukan kelas trip sebab dia Jen Society. Jen Society ni macam club, journalism punya club. Diorang pergi Singapore waktu tu. Tapi aku tak pergi sebab aku rasa waktu diorang pergi tu macam cuti semester. So aku tengah cari duit waktu tu sebab aku kerja. Mana ada? Mana kau? Oh dah. Mana. Panah mengamuk kau So aku tengah kerja waktu tu aku ingat. So aku tak ikut. Tak ada duit nak pergi bercuti-cuti. Miskin. Okay, Ganu cakap dia pernah hilangkan dia punya DSLR tau. Waktu tu kita Bukan orang aku pakai. hilangkan. Orang curi. Oh, kau tinggal kat mana? Aku dah locker. Masa hilang Kat Lendu? Kat Lendu? Lendu. Pecahkan locker. Pecahkan locker. Budak blok kau, budak level kau lah. Level aku lah. Kau kenal lah siapa? Tak kenal lah. Kau pun kenal siapa? Batch kita? Kau kenal? Siapa? Oh ni. Saya tak kenal. Oh ya? Dia pulangkan balik. Sebab ada orang ugut, senior-senior tu ugut. Kalau orang lain tak nak mengaku, kita orang pergi rumah. Lepas tu lama lepas tu dia mengaku. Lepas tu bagi balik kau. Tapi untuk yang tak tahu konteks dia adalah dulu kita orang memang kena beli DSLR. So kita orang zaman tu beli D40, Nikon D40. Waktu tu harga 2,000 sebiji. Aku antara pemborong lah D40 sebab aku tolong beli untuk kawan-kawan. Kau beli kat mana? Loyak kan? Loyak ke? Aku beli dekat Loyak dengan Pertama. Sama ada Loyak atau Pertama tu lah. Zaman tu aku ambil order belikan DSLR tapi aku beli dekat Photocam IOI Puchong. Photocam lah. Dekat Loyak Photocam kan. Sebab Photocam kita orang dapat sampai 2,000. Harga dia macam 2,000 plus tu. Tapi sebab aku beli waktu tu 10 biji, aku bawa duit cash 20,000 dari Melaka ke Photocam IOI. Aku dah macam takut gila. Yalah, umur kau baru berapa? Orang tak kata kau kaya jadi orang biarkan je. Yang kebaikan dia adalah sebab muka miskin. Sebab muka miskin orang akan macam Orang tak kata orang ada duit. Dia tak ada. Orang ambil pun ingat baju apa je. orang ingat kita orang macam nak lari dari rumah yang tu lah. Sebab apa? Sebab muka miskin. Jadi tak apa. So untung muka miskin. Kita orang dah macam tak tahu lepak lah. Sebab dah lama. Ganu tengah tunggu dia punya pilot tak sampai lagi. Beli air jap. Aku cari air bubble tapi air bubble tak ada. So macam tak sedap badan.
Nampaknya tak ada rezeki untuk kita orang jumpa YB Fam hari ni. Tapi tak apa, kita akan Fam kereta kena block. sebab kereta dia kena block. Double park, lepas tu kereta dia kena block di dekat Masjid Shah Alam. Jadi tak apa lah, nanti kita plan balik lah. Dah suruh dia jalan tak nak. Dia sayang lemah. Aku tak cakap FM, dia yang cakap Fam dekat je Fam, tak sampai 2 kilo Fam. Yelah, dia dah pakai smart-smart kan dia jalan. Ya Allah. Dia pakai Sport attire ke? Malam ni kan perasmian rasmi. sport tayar lah. Oh, faham. Sebab dia perasmian Sukma. YB Fam. Habis sukan. YB Sukan. Majulah sukan untuk Johor. Farhana busy AJL. Fatin Farhana tak ada kenderaan sebab kereta dia Alasan. overheat. Ganu cakap alasan. Aku cakap kat Fatin Farhana, datanglah naik. Tapi tak apa lah, nanti lah kita plan balik. Kita plan bagi ramai-ramai dapat lepak satu kelas. Kita ajak Abang Apih kali. Tapi dengan wife dia. Sebab wife dia pun kawan kita orang. Bukan lah, ni maksudnya kita orang kenal lah. Satu batch dengan kita orang juga. Kita ajak Amar sekali. Amar kena datang dari Kelantan. Lepas tu orang pun kena datang. Orang yang datang dari Kuantan. Wani Pah kena datang. Erna. Semualah senang cerita, semua kena datang. Ni aku rasa kan, kita orang kan lepak kat depan kereta ni dah lama kan, tunggu pilot Terengganu ni tak sampai kan. Aku rasa orang dah syak macam kita orang nak merompak ke apa, macam plan-plan sesuatu yang jahat lah. Padahal muka kita orang ni muka baik kot. Muka tak ada duit. Muka tak ada duit. Muka je lah tak ada duit. Tapi sebenarnya memang tak ada duit. Okay, footage ni aku tak tahu kenapa suara hilang. Tapi ni pilot si Ganu dah sampai, so dia pun dah nak belah. Apa kita orang cakap dah, aku pun tak ingat dah. Okey lah, kita teruskan dengan footage seterusnya. Okey korang, Ganu pun dah gerak, so aku pun nak gerak balik lah. Tak sempat jumpa fam. Nanti kita jumpa balik fam. Oh, sini boleh bayar pakai QR. So kita pakai touch and go. Senang. Okay, sekarang pukul 12 belum pukul 12 lagi, 11.31. Aku rasa aku nak drive balik. Itu boleh rehat. Hari ni rasa macam hari yang sangat panjang. Tak adalah panjang gila kan, tapi agak panjang jugalah. Sebab tadi kita keluar pun siang lagi, cerah lagi kan. So kita jumpa dalam next video kawan-kawan. Thank you so much yang tengok pada awal tadi sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.